Mak nampak juga ada yang kongkang kat sininya. Dan aku dikata bang. Ada seorang tu mak nak tunjuk ke dia off shoulder tu. Punya lawa perempuan tu. FM Buzz. Assalamualaikum orang Sabah. Okeykah kau? Macam mana? Okeykah kau? Betul kan? Okeykah kau? Kan salah pula kan. Boleh bah kalau kau itu je lah yang kita dapat pelajari daripada Stacy. Ya, tapi yang backup choir, apa nama dia, Renal, lawa-lawanya. Ramai weh. Apa ramai? Yang seorang tu. Ni mana yang depan tu? Yang depan ke choir? Choir. Lawa-lawa lah Choir pun dia mak nampak. Macam bila dia lalu depan mak tu macam cepat sikit. Dia takut tercampak. Takut tercampak. Takut tercampaknya bukan apa. Bukan kita dengki ke apa. Takut tercampak je. Kan? Belum lagi kat depan dia. Choir pun dah lawa. Member pula pakai baju off shoulder. Mak. Kita pula yang dah kahwin ni dah tak boleh lah benda-benda macam tu. Tak boleh seksi sekarang. Mak dah telah dikontrol tapi for good lah. Tapi geram juga kan. Jealous juga. Ada. So, Mak. Dia takut. Okay. First, ini adalah performance pertama Renal di dalam AJL 40. Kita kena give round applause lah. Mak macam kagum. Dia adalah vokal lelaki terbaik AIM. Dahsyatnya. So, Mak macam dalam list Mak, okay, siapakah vokal terbaik? Mak macam listkan dia, salah seorang kan. Tapi dia tahu tak? Dia tahu tak agak-agak? Si Sarah ni tahu tak tu abang siapa? Tahu lah. Okey, ingat tak tahu. Tanya. Abang siapa? Ilya. Okey. So, macam Mak macam, orang Sabah kan. Family dia pun boleh menyanyi. Family boleh menyanyi, Mak macam gementar. Kan. So, ada juga benda yang Mak nak cakap pada hari ini. Kita belajar sama-sama. Let's go untuk lagu. Mak bukan. Try sebut. Lumangat Kudika. Yo. Anggut dah boleh jadi orang Sabah. Untuk Mak, tu untuk Mak. Sabahan boleh jadi Sarah menjadi orang Sabah tak sekarang? Student Mak ramai tu orang Sabah nyanyi lagu dusun. Mak boleh. Okey, kita react dalam bahasa dusun hari ni. Kan? Cuba. Okay guys, kita cuba macam Zaf. Are you ready guys? Lumangat Ukudika Renal Gitar. Let's go. Sekarang. Ya, tak ada ke muka Mak masuk TV lah? Kau nampak muka Mak tak? Bukan muka kau masuk TV. Yang lepas tu ke? Ya, ada tak? Tak ada. Tak tahu tak tengok TV. Kamu tak tahu TV tak? Nak juga masuk. Apa namanya? Amir Jahari. Amir Jahari is juara tahun lepas saya. 38. 2 tahun lepas. Tuhan, biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti Shaking ya. Okey. Aku teringat Marsha mula-mula masuk AJL. Memang bukan tak terurus tapi dia tak tahu handle. Macam mana aku ke atas ni first time ke AJL dia tak dapat nak handle. Tapi sekarang Marsha bagus gila. So kita dapat lihat bahawasanya semakin banyak latihan kita buat, semakin banyak pentas yang sama yang kita lakukan, kita boleh jadi bagus. So untuk first timer ni shaking lah. Kita boleh dengar shaking. Gemuruh. Kan gemuruh sangat. Penuh kan. stadium itu kan. Terkejut kan. So untuk first ni Mak tak rasa impress. Mak rasa macam Mak lebih kepada risau. ku tersiksa rindu, tolong sampaikan pada dirinya kata yang tersimpan di hatiku. Aku rasa bahagian awalan ni is a piano kan. Jadi aku rasa boleh soft lagi lah kot. Macam jangan bagi dulu. Sebab suara kau emasnya. Kau simpan sikit ujung-ujung sikit. Macam tu. Ku ingin dia tahu lumangat aku dika. Terdiam aku di sini, menahan semua rasa.
Smooth. Apa kau juga merasakan yang sama? Okey, satulah kan. Ni antara salah satu penyanyi yang kita dengar bersih kan. Tapi untuk aku kan, ada benda nyanyian kita tak boleh terlampau bersih. Dia macam mesti macam ada satu rintihan. Macam aku tak mengerti apa yang tu rintihan. Aku sedih. Tu ya. Dia macam kalau aku sedih. Macam tak cukup. Dia macam bersih sangatlah. Macam tu kan. So aku rasa macam untuk aku perlukan rintihan-rintihan tu untuk masuk dalam menusuk dekat mak punya dada. Sarah Ada. ni Nanti kita tengok. perfect Musada tak perfect Musada. Itulah. nanti kita tengok Marsha. Macam mana dia boleh riliskan note tu dengan keadaan yang macam rintihan tu. Itu paling mahal lah. Okay, go. Jap. Tadi yang kena piano kan, Amir Jahri main gitar awal kan. Yang piano tu sebenarnya tu bapak dia. Oh, bapak dia. Dan lagu Tabib. So dia atas pentas tu kalau yang dah lepas kan, sudah lepas korang semua mesti tahu. Atas pentas tu semua orang Sabah, family dia, kawan-kawan dia, semua yang support dia hari tu untuk performance ini. Dia bawa semua orang Sabah turun. Show anak beranak lagi. Show anak beranak, so satu label, macam tu lah lebih kurang. So yang piano ni bapak dia, ayah dia. Nanti atas So balik AJL tu dah menang tu, duit dah habis lah, belajar makan lah. so lepas ni tengok atas pentas tu yang menyanyi dengan dia. Yalah, Nya nak belikan tiket penerbangan lagi untuk berapa ekor tu. Habislah kat situ. Habis kat situ. Siksa dengan rindu. Jangan jauh dari diriku. Tak mampu ku menahan rasanya. Jauh darimu, tolong dengarkan aku. Mak rasa rambut dia tu boleh nukutnya. Inilah Sarah sebenar. Ini Sarah sebenar dah kembali dah sebab dah lama kan. Inilah betul. Baru dia tukar rambut, jadi baju, jadi kasut. Jadi adalah jadi dia tukar ni. So Sarah is back. Ni rambutnya tu. Ni macam tu tau, macam ranting-ranting. Ni pokok lama, pokok tu besar. Lepas tu ada ranting-ranting. Ada coklat-coklat tu jam. Rasa macam ada lagi tu yang Stylish kena pattern-pattern lebih sikit lah lain tu kot. kan. Okay. Macam AJL kan. Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini. Ya, kamera. Kalau choir tu tengah masuk, jangan ambil wide kot. Dia macam nampak kepala-kepala tu. Satu benda nak cakap Selalu je kat luar sana semua komplain kata TV3 cameraman tak bagus lah, cameraman tak pandai lah. Betul. Jangan salahkan cameraman boleh tak? Tapi sebenarnya ada orang lain yang mengarahkan mereka untuk dapatkan shot-shot tu guys. Baru mak tahu, mak pun belajar juga. Tanggungjawab tu pada semua orang, bukan cameraman. Sebab cameraman ikut cakap bos dia. Tak nak sebut pengarah, sebut bos. Bos dia yang menentukan shot, bos dia yang menentukan shot tu macam mana. So tolong yang lepas ni kesian. Tak baik salahkan cameraman. Tak baik salahkan cameraman. Cameraman pun kerja juga. Sebab cameraman ni pun budak-budak belajar kat ni. Tak. Kau jangan. Cameraman orang lama, otot-otai. Diorang boleh buat macam-macam. Tapi arahan untuk shot-shot semua ni, kalau korang komplain pasal shot lah tak betul semua tu kan, bukan cameraman yang punya pilihan. Bahayalah statement mak. Takut kat udah tak panggil mak. Potonglah bahagian sini. Tengoklah kau macam mana. Mungkin aku lepaskan aja kan. Okey? Sebab untuk mak kita shot tu nampak kurang cantik. Shot tu kurang cantik. Sebab mak tumpuan mak tak kepada dia. Ada macam ganggu mak, macam ada sebut-sebut jalan. Ku tersiksa rindu. Tolong sampaikan pada Dekat bahagian sini. Kau boleh tengok bahagian sini macam mak nak tengok pada satu. Macam ni kan? Mak nak tengok Rena ke nak tengok sebut? Kita orang kat stadium lain Stadium nampak kita boleh pilih apa nak tengok. Kat TV tak boleh pilih. dirinya, kata yang tersimpan di hatiku. Ku ingin dia tahu. Ni dah okey. Kau boleh buka. Dulu kita pernah berkata untuk selalu. Okey, tadi I nampak sisi muka Randall yang tak ada reaction dah.
I rasa satu lagi penyanyi, memanglah mungkin cara nyanyian kau tu mudah je untuk engkau. Tapi jangan lupa, kita give secara physically kan. So bila sebut physical, kita tak tawarkan nyanyian saja, tapi kita tunjukkan penyampaian kita melalui muka. So muka tu kena pergilah masuk kelas asas lakon lah. Kelas asas lakon ni banyak. Sebab I dulu pun masuk kelas asas lakon untuk kita punya karakter kan. Dia sangat bagus untuk kita masukkan dalam singing. Mungkin macam semangat aku di kau. Macam tu kan. Semua macam mana nak rasa Value added on the performance. Kerak-kerup dengar ke? Ha? Tak kan? Itu bunyi secara Ya, ada dengar ke kerak-kerup? Bukan. Okey, go. Tahan agar hati takkan ragu, tapi ku hanya mampu menatap bayang wajahmu. Ada seorang tunjuk, mak nak tunjuk ke dia off shoulder tu. Punya lawa perempuan tu. Tetap aku melangkah, biar cinta kita kan tetap selamanya. Elika, cantik Elika. Biar cinta kita kan tetap selamanya. Tapi choir arrangement memang sedap. Memang love masa mak live tu. Mak love gila. Oh, mak nampak juga ada yang kongkang kat sininya. Dan aku dikata maksudnya engkau acing je kat situ kan, kau tak nyanyi kan sebenarnya. Mana choir tu? Ada yang kongkangnya kat situ. Bila ramai dia boleh lah. Itu payment dia sikit Oh, saja. Sikit lah. Yang nyanyi dengan tu kan perform payment banyak sikit lah. Mana off shoulder tu nak? Ke dia acing je kat luar nak? Mungkin dia off kan kemudian. Off the TV. Ha? Off TV baru dia boleh off shoulder. Sebab dalam TV tak ada off shoulder. Oh tak boleh Tak tahu. Cakap je. Mary Grace, Mak dia. Mary Grace dalam. Kita ada Mary Grace, ada Lika kan? Siapa lagi tu? Lika. Ilya dengan Lagi Fanzi. Fazli dia Fanzi Ruji. juara apa? Sabahan. Bukan juara. Dia tak tahu. Dia label ke sama label ya? ke? Tapi dia penyanyi Sabah. Oh. Dia semua Sabah tu. Sugandoi kot. Juara-juara Sugandoi ni. Ku mohon dengar doaku, ku mohon dengar doaku, Tuhan jangan biar. Oh. Bagus technical dia pada high note. Twang ring resonance. Cantik dia stay kat situ. Nice. Merasa rasa sakitnya seperti ini, ku Muka dia tu. Macam tak ada apa tersiksa rindu, tolong sampaikan pada dirinya kata yang tersimpan di hatiku. Ku ingin dia tahu di mana luput Dia Aku nonchalant. rasa- Dia nonchalant. Apa tu? Nonchalant. Dia tak kisah. Muka tak kisah. Aku rasa expression choir lagi give daripada penyanyi utama. So aku rasa macam aku rasa rugilah. Okay. Betul lah nyamak terampak budak off shoulder tu. Maksudnya dia datang AJL untuk acing. Ku tersiksa rindu ini. Acing tu apa? Acing tu apa? Acing tu macam macam mana lah. Tak nak tunjuk cara awak. Dia ada. Dia macam Dia tak tunjuk muka. dia macam So bukan budak choir lah sebenarnya. dia Dia cuma contohlah ada dalam tim mak yang sama beli tu. foundation kan. Ya, pakailah yang compact powder. Compact powder yang ni contoh kan. Ni warna merah, nampak acing sikit. Gitu ya. Macam macam tu ya. Sirama okey. Mak punya apa panggil? No. Mak punya trademark adalah Sarah Isfahan. Acing. Jadinya. Pada dirinya rasa hati ini. Mak tak nafikan technical vocal dia sangat bagus. Lumana
Lumalarutku di Tu susah tu nak kontrol. Lumangat. Lepas note-note yang tinggi, tiba kau kena drop. Lumangat. Starting suku kata ngat, kau dah kena soft dan kau kena sustain dengan breathy sikit. Lumangat ukudika. Susah tu ya. Semua rasa memang professional singer. Ranal Guntabit, congratulations. Okey. Vokal dia je, vokal dia. Vokal. Mak saja je nak pause dekat Fatah Amin. Cik, saja. Kan. Oh, Fatah Amin tak apa. Kau jangan lupa Fatah Amin bukan penyanyi tau. Ya tak. Fatah bukan penyanyi tau. Dia kira pelakon lah. Dia pernah lah nyanyi. Tapi dia bukan penyanyi tau. Dia kira pelakon tau. Boleh Itulah. Fatah tak apa Fatah kan? tak apa. Fatah tak apa. Fatah tak Okey. Fatah tak apa. Boleh. Dia kan. Dia select. Select. Oh, yang dia. Dia okey. Tak, vokal Okey. okay. Vokal. Sebab semua cakap sebelum tu, tiba-tiba nama Reno akhir-akhirnya dikatakan sebagai antara yang boleh mendapat anugerah vokal terbaik AJL. So macam mana secara overall? Comment, go! Okey. Untuk I tak cukup for the level of AJL lah. Untuk I. Macam I cakap tadi, ya memanglah kita perlu menepatikan technical singing sangatlah bagus, bersih je, elok je, sihat je kan. Tapi interpretasi ataupun rasa tu memang kita kena produce lah. Kita memang tak ada dalam pembukuan pun yang mengatakan kena keluarkan teresak-esak tu. Kena nangis pun tak ada. Tapi logically even though dekat negara barat pun kalau kita tengok Billie Eilish, dia kan dia ada breathy kan. Dia ada kadang-kadang ada je penyanyi barat raspy. Sengaja menggunakan untuk produce cara interpretasi dia kepada audience. So saya rasa perlu. Memang satu keperluan sebagai hiasan untuk tunjukkan emosi dalam lagu. Untuk I bersih sangatlah. I rasa macam untuk I tak sampailah. Kan? Untuk I juga marah. Tapi technical sini sangat bagus kan. For overall persembahan aku boleh bayang memang Reno tak boleh berdiri sendirilah. Maksudnya untuk permulaan ni memang kena ada support daripada choir dan choir ahli-ahli choir tu pun memberikan satu persembahan yang giving lah. Maksudnya tak static. Semua orang buat kerja lah kan. Tapi payment kan takkan tak buat kerja kan. So, alhamdulillah, congratulations untuk Ranal Guntabik. Semoga pada tahun depan AJL ada lagi. Bolehlah kan. Panjang umur, kita jumpa lagi. Okey. Mungkin lebih, I believe akan lebih baik. Tak, mungkin tahun lepas ni Elia pula masuk AJL. Elia pula kan. Adik-beradik dia masuk semua. Kan? Adik-beradik. Lepas tu? Donald. Ayah dia pula. Okay. Thank you very much guys. See you for the next video. Jangan lupa untuk subscribe Afiq Bas channel. Komen kat bawah. Komen kat bawah. Like banyak-banyak. Apa like pula? Like boleh. Subscribe dah lah. Like, subscribe. Like, subscribe. Letak komen kat bawah. Okay, apa-apa komen. Tapi komen yang baik-baik lah. Murni-murni. Mak ni sejak tahun depan mak dah kertu sikit. 40 tahun. Umur nak masuk 5 series. Tapi masih lawa. 5 series baru 4 series. Tak baik. Bukan 5 series. Tengok muka mak pun dah tahu masih elok cantik. Tak apalah. Tak apalah, bagilah dia. Bagi komen yang positif, kau bagi semangat lah ke artis kita untuk terus berkarya. Okay, see you for the next video. Bye. 4 series. Series gila.